23 Mac 2025 telah berlangsung Majlis Bantuan Zakat dan Bakul Makanan Agrobank. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan juga yang turut hadir dari Agrobank, Encik Syed Hairul Anwar Syed Fazil, Ketua Pegawai Perniagaan Agrobank, Encik Safaruddin Samsudin, Pengarah Wilayah Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan Agrobank serta warga kerja Agrobank yang terlibat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Agrobank yang telah turun menyantuni masyarakat di Don Chua, Parlimen Port Dickson, yang telah memberikan sumbangan barangan dapur dan juga wang ringgit bagi meringankan beban mereka yang memerlukan di Parlimen Port Dickson. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih dan pastinya ia mengembirakan penerima-penerima tersebut. Sebanyak RM25,000 dalam bentuk wang tunai dan juga bakul makanan telah disalurkan kepada penduduk dari beberapa kampung di Don Chuah ini, termasuk Kampung Sawah, Kampung Pacitan, Kampung Jawa, Kampung Chuah dan Kampung Janging. Penyerahan bantuan telah berlangsung di Masjid Kampung Sawah serta menerusi agihan dari rumah ke rumah di sekitar Kampung Sawah. Sebenarnya sebahagian daripada inisiatif kita, panjang bulan Ramadan ini Agrobank banyak menjalankan aktiviti berkait dengan masyarakat dan kami harap dapat meringankan beban mereka sempena menyambut Ramadan dan Aidilfitri tidak lama lagi. Di setiap negeri memang kita kenal pasti lokasi-lokasi sesuai untuk kita jalankan aktiviti bersama asnaf dengan bantuan kerajaan negeri supaya kita dapat memberi bantuan kepada mereka. Semoga sumbangan zakat ini membawa manfaat kepada golongan asnaf dan mereka yang memerlukan.